Assalamualaikum. Jom kita semak gaharu bernilai bilion peluang emas dari hutan tropika. Ramai tak tahu kayu paling mahal di dunia tumbuh senyap di hutan Asia Tenggara. Ia dipanggil gaharu dan kini menjadi sebahagian daripada pasaran global bernilai bilion dolar. Gaharu terbentuk apabila pokok Aquilaria dijangkiti secara semula jadi atau buatan, menghasilkan resin gelap berbau harum. Sangat dihargai dalam industri minyak, perubatan tradisional dan aromaterapi. Pasaran gaharu global kini bernilai lebih 1.2 bilion US dollar dan dijangka mencecah 2.2 bilion dolar menjelang tahun 2032. Segmen minyak pati sahaja bakal meningkat kepada 224 juta dolar menjelang tahun 2034. Dari hutan ke pasaran antarabangsa, rangkaian bekalan gaharu melibatkan penanaman, inokulasi resin, tuaian, penyulingan minyak dan pengedaran. Pasaran utama termasuk Timur Tengah, China, Jepun dan Amerika Syarikat, di mana jenama mewah dan pengguna kesihatan mendorong permintaan gaharu berkualiti tinggi. Tetapi industri ini berdepan cabaran. Pembalakan tidak terkawal telah menyebabkan gaharu tersenarai dalam situs, memerlukan pematuhan dan kaedah penanaman yang mampan. Gaharu bukan sekadar bau, ia lambang alam, warisan budaya dan peluang dagangan bernilai tinggi. Dan kisah gaharu ini baru sahaja bermula. Follow dan repost trader gaharu untuk sesi yang seterusnya.